Kembali lagi kita dalam segmen Cik Cek Cut Cakna. Untuk Cik Cek Cut kali ni, jadi tajuk yang kita akan kupas ni adalah momen yang manis masa raya, dengan momen yang orang kata cabaran waktu puasa. Semasa puasa, masa raya boleh share. Kita pun tahu yang bulan puasa ni memang banyak cabaran lah kan. Sebab Allah pun kata yang dalam bulan puasa ni, siapa yang dapat tempuh, dia orang kata dia yang paling beruntung. Saya mula dulu. Dalam banyak-banyak tahun, masa saya darjah 6 tak silap, darjah 6. Jadi cerita dia macam ni. Masa tu saya memang dah tekad lah, memang nak puasa penuh. Memang dah tekad sebab mak ayah saya kata, kalau kau berjaya puasa penuh tahun ni, duit raya kau akan aku gandakan lah. Dapat advance lah, banyak lah kan. So saya pun macam okey lah, kita try lah kan, kita sahut cabaran mak ayah ni. Tak silap saya puasa ke-15. Masa tu kita sekolah kan? Kita sekolah pagi. Ni waktu umur berapa? Masa ni darjah 6. Umur 12 tahun lah. 12 tahun. Dah sampai rumah ni. Mak ayah tak ada masa tu. Adik pun masa tu kecil lagi. So dia nak tegur kita pun dia tak boleh kan. Nak jadikan ceritanya, dah balik rumah tu, tiba-tiba rasa macam dahaga lain macam. Dahaga dia tu, sampaikan tengok air pipe ni pun rasa macam ini air cendol ke air cincau ni. Betul telio. Betul-betul telio tau. So aku ambil keputusan, buka lah peti ais, tengok, wish, ada air susu ada. Sirap ada, sirap semalam. Banyak pilihan. Air soya pun ada. Cara dia, tak nak pergi kantoi, aku minum pakai botol. Biasanya kita tuang kat cawan kan. Aku minum pakai botol. So sekurang-kurangnya kalau guna cawan, mak ayah aku balik, dia tak tahu. At least dia tak tahu lah. Dia guna cawan ni, mesti dia minum ni. So maksudnya terus tegur lah dari botol. Terus tegur daripada botol. Sebab biasanya kalau aku minum, memang akan tuang dalam cawan kan. Lepas tu kita basuh, nampak lah kan. Nampak obvious sangat lah kan. Tapi aku buat cara ni. Dan ni masa darjah 6. Dan masa tu Alhamdulillah tak kantoi dengan mak ayah aku. Tapi itulah, aku pun cakap lah kat mak ayah aku yang aku tak puasa penuh ni. Dan ada satu cerita ni, yang ni aku tak tahu kenapa, tapi tak silap aku masa tu aku dah jali 5 kot. Cerita dia, aku dah balik rumah ni pun sama dekat daripada sekolah. Tapi masa ni aku tak tahu kenapa jiwa aku santai gila. Bapak aku dah sampai rumah tau. Dia kita orang rumah apartment. Jadi dia kan blok parking ada lain kan? Blok parking motor, blok parking kereta. So bapak aku datang daripada blok parking tu nak ke rumah. Aku tak tahu aku buat apa. Masa tu mak ayah aku ada balik sama-sama. Aku boleh minum air susu kotak depan mak ayah aku. Mak ayah aku jalan ni, kan apartment kan ada pagar kan. Aku duduk kat situ, aku minum depan diorang. Aku tak tahu kenapa diorang tak tegur apa-apa lah. Bapak aku tibai aku. Tak tahu lah kenapa jiwa aku santai betul masa tu. Aku pun bila fikir balik kan, kenang balik kan, kenapa aku boleh santai macam tu Besar-besar ni tak ada pula santai. Besar-besar ni tak boleh. Sehari tinggal pun rasa macam bukan mendosakan mak ayah je, dengan Allah sama. Tapi masa tu bagi aku dia best lah, sebab kita tak fikir sangat macam benda tu tekan kan. Best lah bagi aku. Dan yang ni aku boleh katakan ni momen manis lah. Momen manis bagi aku. Cik Iman boleh baru waktu puasa mulut. Waktu puasa 2-3 tahun lepas lah. Waktu belajar tentu dekat ulang alik rumah, naik motor kan. So ulang alik rumah dalam 20 minit lah pergi tempat belajar. Lepas tu habis dari tu, ada sekali tu pergi balik, nak on the way balik lah ni. Dia balik, minyak habis. Minyak motor habis. Allah, dekat mana? Dekat tengah highway. Kepala. Lepas tu ni waktu panas. Waktu panas pula, waktu puasa. So puasa waktu tu macam panas lah, memang panas. Tak macam tahun ni kan banyak hujan. So tahun tu memang panas. So nak tak nak, kita tolak je lah. Tolak motor sampai ke rumah. Dah sampai ke rumah.
ada dalam 2 kilo tolak. Lepas tu adalah seorang bawah ni. Dia datang, dia kata, "Apa bang?" Cakap minyak habis. So dia tunda lah motor tu. Itulah cabaran yang berat lah untuk bulan puasa. Lepas tu balik tu memang tidur. Parah teruk. Betul lah. 2 jam lah tolak motor. 2 kilo 2 kilo tolak motor aja. Tolak motor. Ui. Tu memang berharap ada air depan mata. Macam tiba-tiba dalam bakul motor ada air. Sedap. Ting tiba-tiba ada. So itulah yang orang kata yang cabaran yang pahit. Pahit. Tapi dia bagi pengajaran juga macam kita ada juga orang tolong dalam kita kesusahan kan. So macam ada sekali tu nampak juga ada orang dia punya motor, dia tengah tolak motor dia. So kita pun ambil iktibar tu macam kita tolong dia juga. Sebab bila kita tolong orang, insya-Allah ada kebaikan yang akan datang. Betul. Raya paling best lah kalau nak cerita pasal raya ni. So momen yang paling best waktu kecil tu kita dapat jumpa saudara mara yang sebaya kita semua. Ni belah mak ke belah ayah? Belah ayah. Macam bila waktu malam tu tidur kat kampung, so semua dekat ruang tamu kan, orang ramai tidur. Perempuan duduk kat tempat lain, lelaki kat ruang tamu. So tu macam seronok lah gitu. Duduk orang ramai. Kadang bangun sahur pun tak tidur lah. Tak bangun lah, kira memang dah terus sahur dengan saudara kan, kecil-kecil. Lepas tu waktu tengah hari biasa, selalunya masak rendang. Buat rendang kuih bakar. Kuih bakar tu memang paling best lah. Kita buat dia guna sabut kelapa. Tradisional lah. Memang tradisional punya. So dia rasa lain. Itulah kenangan manis dan juga cabaran di bulan puasa. Cabaran juga. So, mungkin next time kita boleh borak boleh tentang topik-topik yang lain. Boleh. So, ada pengajaran lah. Semoga ada pengajaran. Semoga apa yang kita dapat tu korang pun boleh dapat juga. Momen manis ni tadi kita cakap tu kan. InsyaAllah. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye.